ke on point tu tahan 180 hari? Oh, ni mesti ada yang tak tahu lagi. Jom minta explain. Okey semua, hai! Hari ni Intan nak explain berkaitan dengan jaminan 180 hari tudung si comel dengan detail supaya semua orang boleh faham. So, macam mana anda nak claim jaminan 180 hari ni kalau awak nak tukar saiz? Contoh, beli tudung saiz S tapi tak muat kan, nak tukar saiz M. So, bolehlah bagi tahu dekat admin untuk tukar. Seterusnya, nak tukar warna. Contoh, beli tudung putih nila tapi tak sama dengan baju sekolah. So, nak tukar kepada putih lagi satu. Boleh bagi tahu dekat admin. Seterusnya, tak puas hatilah dengan material dia ni. Saya pakai, saya rasa macam tak okey. Lepas tu saya pun tak selesa. Macam mana? Bagi tahu dekat admin, kita akan bantu buat pertukaran ataupun kita akan refund. So, faham tak semua? Jaminan 180 hari ni bukannya only on point tu yang tahan 180 hari. Tapi keistimewaan yang tudung si comel bagi kalau awak beli produk tudung si comel, dapatlah jaminan 180 hari ni. Dekat luar beli tudung sekolah tak ada pun jaminan ni. So, belilah tudung si comel. Jelas? Kalau jelas, komen dan follow tudung si comel. Ingat tudung sekolah, ingat tudung si comel. Bye!